Okey, bersedia untuk dilepaskan sekarang. Nampak lampu merah di belakang dan dilepaskan sekarang dalam pelupaan di bahagian hadapan. Kita lihat nombor 21 Irfan Al-Kalamidi yang meluru untuk menutup ruang. Dia berada di hadapan sekarang ini. Kita lihat di mana nombor 16 kanan sedikit belakang 18 yang itulah Nguyen Putri sampai bukan tempat keduanya, tapi telah pun berjaya untuk kembali merampas untuk berada di tempat yang kedua dengan permulaan yang baik oleh Irfan Al-Kalamidi untuk berada di tengkudukan di hadapan. Ya, kontak antara Hutri dengan Irfan Haikal. Hutri berjaya untuk mengawal motor dia. Ini Irfan Ardiansyah, dia dah naik ke tempat ketiga dan dia akan cuba untuk attack di sektor keempat, dan dia dapat inside line dan dia naik ke tempat kedua. Dan nampak Irfan Haikal dia cuba untuk mula dengan agresif untuk bahkan bit of a gap untuk buat dua kelompok di depan. Ya. Seperti biasa, kita lihat Irfan Al-Kalamidi, Irfan Ardiansyah, kemudian kita ada Nguyen Putri dan yang 16 berada di sana, 18, kemudian 41 adalah Akif Abdullah dan Haziq Fairuz berada di belakangnya. Jadi 4 pelumba yang mula di peringkat awal lagi. Jarakkan diri sedikit daripada lain-lain pelumba untuk ke 5 pelumba ini yang membentuk satu kumpulan di hadapan. Di belakang kelompok yang kedua, tapi dikatakan di kelompok di hadapan kerana perebutan dari awal lagi agak rapat antara kesemua pelumba di depan ini. Akif Abdullah dinaik ke tempat ketiga dan sekarang ni Irfan Ardiansyah dia sampai di belakang Irfan Haikal. Ini Irfan Ardiansyah tahu kalau Irfan Haikal huge high side untuk Akif Abdullah. Dia berjaya untuk save. Ya, keadaan yang sama juga semalam bagi Akif Abdullah di penghujung perlumbaan, tapi jadi baru di lap yang pertama dia dapat save dan sekarang masih lagi dalam perlumbaan, memberikan sedikit ruang untuk dua pelumba depan, Irfan Al-Kalamidi dan juga Irfan Ardiansyah. 1 dan 2 ada jarak sedikit, baru ada Akif Abdullah tempat yang ketiga. Ini momen untuk Akif Abdullah, dia cuba untuk exit agresif tapi mungkin awal sangat dia buka throttle. Afif Amran naik ke tempat keempat. Good start ke tempat kelima. Good start kali ini untuk Afif Amran. Ya, dua pelumba di depan, Irfan Al-Kalamidi dan Irfan Ardiansyah. 1 dan 2 kedudukan yang dapat antara mereka sedikit, dan nampak Haziq Fairuz yang berada di tempat yang ketiga sekarang. Dengan itu tak silap saya Nguyen Putri yang bersama dengan Haziq Fairuz dan juga Ahmad Afif Amran. Besar juga untuk Ahmad Malik Greda kali ini. Ini dalam big crash. Itu adalah Alwin Xavier. Semalam pun struggle dalam wet conditions, tapi kali ini even worse result untuk Alvin Xavier dengan team Racer Castro Power One. Sayang untuk Alvin, pasukan baru untuk musim ini, tapi kali ini once again a mistake untuk Alvin Xavier. Ada replay di segmen pertama. Ini macam mungkin ada konteks sebelum tu, tapi tak dapat lihat. Depan nampak jarak di antara dua pelumba di depan ini, meninggalkan 3 pelumba di belakang. Irfan Al-Kalamidi masih mengekalkan kedudukan. Kita di belakang sekarang ni Haziq Fairuz bersama dengan Nguyen Putri dan juga Ahmad Afif Amran sekarang berebut tempat ketiga. Kita tak nampak Akif ketinggalan di dalam kumpulan yang belakang ni, kerana grup yang kedua, di kumpulan kedua telah pun sampai dengan kumpulan di depan. Ya, mungkin ada kesilapan lagi sekali dari Akif yang kita tak nampak tadi di sektor pertama. Cuba untuk merapatkan diri mereka, Nguyen Putri, Afif dan juga Haziq Fairuz. Sementara Irfan Al-Kalamidi, Irfan Ardiansyah terus berada di depan. Tapi kalau lihatkan percayaan masa, mungkin kumpulan yang kedua ni dapat untuk mengejar dua pelumba di depan, Irfan Haikal dan Irfan Ardiansyah. Dalam masuk cantik untuk mintas. Malik Reda juga berada dalam kumpulan yang ketiga sekarang bersama dengan Akif memberikan cabaran. Kita dah nampak di kelompok di hadapan ini 4 pelumba, juga Afif yang memintas Haziq Fairuz tadi. So, 5 pelumba sekarang ini kembali dalam satu kelompok di hadapan. Lagi sekali ini adalah Afif wide. Yes.
Again, kita nampak Irfan Ardiansyah, dia ada peluang tadi untuk cuba masuk bahagian dalam, tapi as always dengan Irfan Ardiansyah, dia akan cuba untuk maintain sampai penghujung perlombaan. So back to square one dalam segi taktik untuk Irfan Ardiansyah. Ya, dan memang dia digemar mengikori di tempat yang kedua. Dia adalah taktik yang biasa digunakan oleh Irfan Ardiansyah sampai ke 2 lap terakhir. Sekarang ini cuba untuk minta start bila ditutup dengan baik oleh Irfan Haikal Hamidi, dan perebutan ini membawa Nguyen Puteri agak rapat dengan mereka sekarang. Tempat yang ketiga Haziq Fairuz, tempat yang keempat kerana Afif melakukan sedikit kesilapan di selekor 15 tadi. Jadi dia ketinggalan sedikit, ada satu lagi kerja untuk dia mengejar Haziq Fairuz di tempat yang keempat. Dari depan sekarang Nguyen Puteri telah pun masuk dan menyertai di 20 depan ini dalam perebutan tempat yang pertama. Ardiansyah mengikori sahaja Irfan Haikal Hamidi. Irfan Haikal Hamidi dalam misi untuk menangi perlombaan yang keduanya di hujung minggu perlombaan ini. Satu tindakan yang baik ditunjukkan oleh Nguyen Puteri. Irfan Ardiansyah, dia nak cuba untuk sama maintain sampai final line, tapi Puteri kita tahu riding style dia aggressive, dia akan attack dan setiap perlombaan saya rasa itu macam mungkin Akif Abdullah yang buat kesilapan di sekor 8. Ya. Dan kelompok di hadapan, tapi rasanya Akif yang tadi dalam kumpulan yang di belakang. Kesilapan dia jatuh di belakang tadi, tapi di depan sekarang bikin tumpuan di 40 depan ini. Irfan Haikal Hamidi, Irfan Ardiansyah, Nguyen Puteri telah pun naik tempat ketiga dengan Haziq kali dapat mengikori. Cuma masuk oleh Akif, masuk di selekor 14, dan dia sekarang ni berada di tempat Irfan Ardiansyah, bukan Akif. Kerana Akif adalah pelumba yang terjatuh tadi yang kita lihat. Tapi Irfan Ardiansyah yang sekarang ini berada di tempat yang pertama sekarang. Dia melepasi Irfan Haikal Hamidi. Sementara Nguyen Puteri juga cuba masuk. Boleh nampak Afif juga telah mulai sampai untuk menyertai dalam kelompok di hadapan ini. Akif Abdullah adalah pelumba yang disahkan yang terjatuh tadi di bahagian belakang. Tapi di depan sekarang kita lihat 4 pelumba yang rapat kedudukan. Irfan Haikal Hamidi kembali di depan. Irfan Ardiansyah, Nguyen Puteri juga rapat di belakang dengan Haziq Fairuz, dan ini menarik Ahmad Afif Amran kembali untuk menyertai dalam kelompok di hadapan ini. Cuma ada gap sedikit saja di antara Haziq dan Ahmad Afif Amran. Taktik berubah lagi, kita nampak tadi bila Irfan Ardiansyah dah nampak Puteri dengan Haziq sampai, dia tahu ni adalah different race, dia perlu untuk attack. Kebiasaannya kita nampak Irfan Haikal dengan Irfan Ardiansyah saja untuk battle for victory. Sekali ini kita ada almost 5 pelumba dalam contention. Bolehkan Irfan Ardiansyah yang tadi lakukan faham untuk mendahului perlombaan dapat dihalang kembali oleh Irfan Haikal Hamidi. Battle antara dua pelumba ini diteruskan, cuma kali ini ada 2 pelumba lagi yang menyertai, Nguyen Puteri dan juga Haziq Fairuz. Haziq dapat atau tidak mengekalkan pace dan temponya untuk mengikori 3 pelumba di hadapan ini. Setakat ini dia dapat lakukan, dan Afif yang tidak jauh di belakang mereka. Afif makin rapat dalam top 5 masih terpantas pada lap ketiga tadi. Afif Amran dengan 2:25.707, dan Afif pun semakin hampir dengan grup depan. Puteri dari bahagian dalam cuba untuk ambil inside line, tapi tak berjaya kali ini. Irfan Ardiansyah seperti biasa strong dekat heartbreaking zones. Ya, Haziq dan juga Afif, kedua-duanya melakukan masa terpantas pribadi mereka 2:25.971 oleh Haziq, 2:25.707 oleh Ahmad Afif Amran. Dan Afif telah pun berada di rapat di belakang Haziq sekarang ini untuk menyertai kelompok di hadapan. Irfan berada di hadapan dalam live championship Irfan Ardiansyah dan Irfan Haikal Hamidi dengan 90 mata, kerana mereka dipisahkan 5 mata saja sebelum perlombaan ini, 65 dan juga 70. Dan pada kedudukan ini 25 mata milik Irfan Haikal Hamidi dan 20 milik Irfan Ardiansyah. Jadi mereka akan berkongsi 90 mata pada jika dapat kedudukan yang tersaksikan sekarang. Tapi di belakang Nguyen Puteri, Afif cantik masuk untuk naik tempat yang ketiga, cubaan untuk melepasi Nguyen Puteri, dan Haziq tempat yang kelima sekarang. Wheel to wheel action dari Afif dengan Puteri. Puteri kita tahu dia punya aggressive riding memang on the limits, dan Haziq sekarang ni nak
cuba untuk sampai dekat top 3. Impressive dari Haziq dengan Afif. Privateer, pasukan yang Privateer untuk pusingan kedua. Tapi Afif tadi dia wild sedikit kena keluar di selekor 15. Itu dah 2 kali dia lakukan dan kali ini dia berjaya untuk naik tempat yang ketiga. Merampas kedudukan daripada Nguyen Putri. Dan seterusnya dia akan cuba untuk berikan tentangan kepada Irfan Al-Kalami dan juga Irfan Ardiansyah. Macam dia katakan, Irfan Ardiansyah sedar ada pemain rapat di belakang berbanding sebelum ini tidak ada. Jadi dia akan attack dari mereka awal juga. Ini adalah untuk kumpulan MSBK 250B, Carlson Jacob Solis dari Honda Philippines. Cabeles Rajini tempat yang kedua dengan Malaysian berada tempat yang ketiga. Itu kedudukan Haziq Faidul sekali lagi. Tadi dia ada masalah pada sesi warm up dan sekarang ini dia battle di bahagian hadapan dan nampaknya pasal melupakan perlombaan dan Afif masuk ke naik tempat yang kedua. Ahmad Afif Amran naik tempat yang kedua sekarang. Kedudukan dia semakin menarik dan mendebarkan di bahagian hadapan kerana Ahmad Afif Amran yang ketinggalan tadi. Sekarang ini dia berada di depan dan cuba untuk merampas kedudukan dan Ahmad Afif Amran berada di tempat yang pertama sekarang ini. Dia mendahului Irfan Al-Kalamidi dan juga Irfan Ardiansyah serta Nguyen Putri. Afif berada di tempat yang pertama. Cantik dari Afif, tapi Irfan Akal dia cuba untuk respond di selekor 11 dan dia berjaya untuk memegang inside line. Irfan Ardiansyah pun mau cuba untuk disrupt the flow, tapi completely different race yang kita lihat. Ya, semakin rapat nampaknya kedudukan dan antara 4 pelumba ini. Cakukan 2 pelumba di depan ini yang akan bersaing sekali lagi seperti semalam. Tapi sekarang 4 pelumba. Jangan lupa pada Nguyen Putri juga yang boleh memberikan cabaran. Sayang sekali Haziq Faidul tidak dapat menyertai dalam kelompok ini. Dalam kumpulan selepas dia ada masalah dengan jenteranya. Sementara kembali Irfan Al-Kalamidi berada di depan. Irfan Ardiansyah dari bahagian dalam, dia akan cuba untuk naik ke position kedua. Dan yes, Irfan Ardiansyah dia dapat inside line dan dia naik balik ke tempat kedua belakang Irfan Haikal. So very different race. Ini adalah zone yang kita unknown territory untuk MSBK 250B, 250A sorry. Afif nampak pada last lah 226.5. Sebelahan tadi Afif dengan Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah kembali merampas tempat yang keduanya. Putri pada rapat di belakang Afif dan Irfan Ardiansyah dan Irfan jurulatih Carlson Jacob Solis, Pemarantan Rosli. Dekat Championship ARC TVS Asia, TVS International Racing Championship. Ini adalah Pilar Risetti Saira Hill yang pada race pertama semalam dia mencabar untuk podium. Ya, tempat yang keempat semalam dalam perlumbaan. Kali ini dia tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan. 3 pelumba di depan yang kita saksikan sekarang, Irfan Al-Kalamidi, Irfan Ardiansyah, Ahmad Afif Amran yang dapat mengekori mereka dengan begitu rapat sekali dengan Nguyen Putri sentiasa berada di belakang tempat yang keempat. Setakat ini permainan yang baik ditunjukkan oleh Ahmad Afif Amran. Walaupun pilihan favourite untuk perlumbaan ini adalah 2 pelumba di depan, Irfan Ardiansyah dan Irfan Al-Kalamidi, tapi sekarang Afif dan Nguyen Putri yang dapat memberikan cabaran kepada 2 pelumba di depan ini. Ya, different taktik dari biasa untuk Putri. Biasanya kita nampak setiap lap dia akan cuba untuk overtake, cuba untuk ride aggressive, tapi tadi pada last 3 lap dia cuba untuk maintain pace dia dekat grup depan dan sekarang ini dia mula untuk attack. Tahulah ada 2 pusingan saja selepas this lap. Nampak almost seperti Irfan Ardiansyah tengah main defense untuk bagi dia dengan Irfan Haikal je yang ada victory contention. 2.26 catatan masa yang dilakukan oleh keempat pelumba ini. Sistem catatan masa yang mereka lakukan. Ada 2 pusingan lagi selepas ini. Pada 2 pelumba di belakang dapat mengekalkan momentum mereka untuk rapat dengan Irfan Haikal dan juga Irfan Ardiansyah. Yang lagi dapat lihat dari bahagian dalam, Afif masuk untuk kembali di tempat yang ketiga. Ada kedudukan yang rapat. Kurang tadi 1 saat saja di antara 2 pelumba di depan ini. Dan pelumba di belakang juga, dia 4 pelumba
yang pisahkan kuram tadi saat. Ini 2 lap lagi akan tamat dan waktu ini Irfan Ardiansyah biasanya dia akan attack untuk berada di depan. Oleh Afif dan juga Mulyana Puteri dapat mengawal dan berikan tekanan kepada Irfan Ardiansyah. Sekarang ni kebiasaan Irfan Ardiansyah yang akan melakukan attack untuk berada di depan pada 2 lap yang terakhir. Ya, amazing dari Irfan Ardiansyah. Dia tahu ada pressure dari belakang dari Afif. Afif mencuba tapi dia dapat untuk maintain cool dan dia tak buat satu kesilapan pun dalam perlombaan ini. So again nampak macam defensive riding dari Irfan Ardiansyah untuk menahankan position kedua. Sangat nampak seperti Mulyana Puteri ketinggalan sedikit di belakang. Ya. Tapi Afif masih rapat di belakang 20 di depan ni. Cubaan daripada Irfan Ardiansyah dapat ditutup oleh Irfan Haikal Hamidi yang begitu baik sekali. Kerana ruang kepada Irfan Ardiansyah. Masih ada 1,5 pusingan lagi untuk ditamatkan. Setakat ini Irfan Haikal Hamidi dapat bertahan. Mulyana Puteri yang nampak macam ketinggalan sedikit tapi sekarang kembali naiki tempat yang ketiga. Cantik dari Puteri. Nombor 15 Zakwan Anas Azizul Khairi. Lagi sekali semalam pun tak dapat habiskan perlombaan. This time once again DNF untuk Zakwan Anas. Kembali ke depan. Kita boleh nampak Irfan Ardiansyah dia menggunakan sandbagging effect. Dia boleh je attack Irfan Haikal tapi dia nak tunggu seperti biasa sampai the final lap untuk attack. Agak rapat antara keempat pelumba. Cuma sekarang Irfan Ardiansyah menoleh sikit ke belakang. Kita lihat di mana kedudukan Mulyana Puteri dan juga Ahmad Afif Amran. Gap sedikit. Tidak pada striking distance seperti tadi. Tapi kita masuk ke yang terakhir sekarang ini. Ada Irfan Haikal Hamidi akan dapat bertahan daripada attack yang akan dilakukan oleh Irfan Ardiansyah. Biasaannya di sini dia akan melakukan dan sekarang lagi menuju ke selekor yang pertama untuk mendapatkan slipstream masuk. Irfan Haikal Hamidi dapat menutup dengan baik kali ini dan juga masuk dan berjaya. Irfan Ardiansyah seperti biasa dia dapat lakukan kali ini dan berada di depan Irfan Haikal Hamidi. Sekarang ini giliran Irfan Haikal Hamidi untuk mengejar Irfan Ardiansyah. Bukan tempat yang pertama dan tempat yang ketiga sekarang ini adalah milik Ahmad Afif Amran. Ya, mungkin stroke genius dari Irfan Ardiansyah. Dia tahu Afif dengan Puteri akan cuba untuk attack. So better to stay in front and bagi mereka attack Irfan Haikal dan hilangkan pace. Tapi Irfan Haikal dapatkan hold shot. Hampir-hampir untuk Irfan Haikal dengan Irfan Ardiansyah. So Irfan Haikal kembali ke depan. Saya nak lihat juga ke Ahmad Afif Amran ni kerana di kedudukan yang dia sangat rapat dengan 20 depan. Pada ini adalah kedudukan yang dia boleh meminta striking distance untuk Afif dan sekarang yang kita akan lihat nanti. Irfan Ardiansyah tadi mencuba. So Afif dia nak ambil inside line tapi dia terpaksa untuk pergi wide sedikit. Tunggu di turn 9 dan 10 dan dilakukan oleh Afif untuk cuba berikan tentangan. Mulyana Puteri juga ada di sana. Dia akan masuk ke dalam tapi dapat ditutup dengan baik kali ini. Irfan Haikal Hamidi yang dapat mengawal di bahagian hadapan sekarang. Mereka menuju ke selekor 11. Selekor 14 akan menjadi seterusnya tempat mana kita akan lihat cubaan daripada empat pelumba ini. Kerana 4 pelumba ini kedudukan rapat untuk mencari 3 tempat atas podium. Cubaan masuk daripada Api dapat ditutup dengan baik oleh Irfan Ardiansyah. Mereka sekarang ini sampai ke selekor yang ke-14. Afif Amran cuba dari bahagian dalam di selekor 14 and it's gonna come down to selekor 15 sekarang ni. Siapa yang akan berani break later daripada Irfan Haikal? Sekali lagi selekor 15 akan jadi penentu dan sekarang dua bersebelahan di antara Irfan. Irfan Haikal ini terkeluar sedikit daripada Rita dengan Irfan Ardiansyah yang kita nampak tadi menutup dan kali ini agak wide daripada Ahmad Afif Amran dan ini memberikan Irfan Ardiansyah peluang untuk dia sampai depan gasan penamat. Irfan Haikal Hamidi di tempat yang kedua dengan Afif berada di tempat yang ketiga. Sayang sekali bagi Afif kerana Afif pada kedudukan yang baik tadi untuk masuk tapi dia berada agak luar sedikit. Tapi Irfan Ardiansyah yang berada di depan untuk memenangi perlumbaan.
Oh, saya rasa race direction akan melihat balik momen Ya, tadi dekat back ya. straight. Siapa Satu yang mula untuk insiden. tolak? Nampak Irfan Akal dia terkeluar daripada Lita. Tapi kita tunggu keputusan rasmi. Keputusannya sekarang ni Irfan Ardiansyah yang berjaya sampai ke siapa nama terlebih dahulu. Sementara ini battle yang antara dua pelumba ini sampai adalah Tatian Jacob Suami. Menangi perlumbaan di tempat yang pertama dengan Muhammad Jan. Tempat yang kedua untuk B kerana dia berada di tempat yang ke-8 keseluruhan.